Assalamualaikum, hey guys, apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel Hisham Football Talk. Seperti biasa, Hisham di sini seperti biasa untuk mengemaskini cerita perpindahan terkini pasaran perpindahan pemain. Hari ini memang banyak cerita panas daripada pengurus pemain penjaga gol hinggalah ke penyerang. Jadi jom kita teruskan. Kita mulakan dengan satu cerita besar hari ini. Mak gue kini rasmi mintai Man City gajinya sekitar 300,000 seminggu termasuk bonus. Memang angka yang sangat-sangat besar. Dan Man City membayar yuran perpindahan sebanyak 20 juta euro kepada Crystal Palace dan semuanya sudah pun selesai. Gui akan memakai jersey bernombor 15 di Man City. Ini satu tanda tangan yang sangat penting buat City selepas mereka berjaya mendapatkan Antonio Semenyo daripada Bournemouth. Sekarang Mark Guehi secara rasmi menyertai Man City dan beliau adalah pemain Man City. Dan di peringkat antarabangsa pula, saya nak sentuh sikit tentang situasi Kante sedang bergerak. Fenerbahce sangat-sangat yakin untuk mengutamakan perpindahan Kante ke Al-Ittihad. Persetujuan dengan pemain hampir selesai, cuma tinggal beberapa perkara kecil yang perlu diselesaikan saja. Fenerbahce percaya bahawa Kante memang mahu nak join mereka di Turki, dan setakat ini semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar dan perjanjian ini sudah pun berada di fasa akhir. Ini boleh menjadi satu perpindahan yang sangat besar untuk Kante. Seperti kita tahu, mungkin ia adalah satu perpindahan untuk persiapan beliau ke Piala Dunia. Sementara itu saya nak sentuh sikit mengenai Lucas Paqueta. Flamingo masih lagi aktif berbincang dengan West Ham United. Rundingan masih lagi berjalan dan situasi ini harus kita pantau mengenai cerita perpindahan ini nanti. Dan berita seterusnya melibatkan penjaga gol. Barcelona hampir mencapai persetujuan dengan Girona untuk meminjamkan Marc-Andre ter Stegen sehingga akhir musim. Ini adalah satu pinjaman terus tanpa option beli. Ter Stegen mahu bermain lebih konsisten selepas beliau pulih daripada kecederaan yang dialami oleh beliau. Dan manakala seperti kita tahu, Barcelona sudah membawa masuk Juara Asia pada musim panas yang lalu. Jadi ruang untuk Ter Stegen boleh dikatakan agak terhad untuk beliau bermain di Barca. Walaupun begitu, Ter Stegen masih lagi sangat-sangat penting untuk Julian Nagelsmann dan juga Jerman, dan sebab itu dia bersedia untuk Girona untuk mendapatkan minit permainan dan bermain secara keras untuk mengekalkan permainan. Dan perjanjian ini dijangka akan selesai dalam masa terdekat dan Dia Maeda akan datang tidak lama lagi. Dan kita beralih pula ke satu cerita eksklusif. Quinten Timber adik kepada pertahanan Arsenal iaitu Julian Timber. Kini berada di situasi di mana kontraknya akan tamat pada musim panas. Namun begitu, oleh fikir masih mahu menandatangani beliau sekarang, bukan pada musim panas. Dan masih sedang berusaha untuk memutamatkan perjanjian ini, dan perjanjian ini dilaporkan daripada sumber yang saya baca hampir selesai. Cuma tinggal beberapa langkah terakhir saja untuk diselesaikan dan perbincangan ada sedikit lagi. Dan Timber sendiri berminat untuk menyertai Marseille walaupun beliau menerima banyak tawaran lain termasuk daripada Premier League dan juga Itali. Dan ini adalah satu peluang besar buat Marseille untuk mendapatkan seorang pemain yang berkualiti dan mereka dijangka akan menyelesaikan semua terma kontrak dalam masa terdekat, termasuk ujian perubatan dan lain-lain lagi dan dokumentasi. Untuk posisi penyerang pula, Atletico Madrid sedang memantau situasi Gonçalo Ramos di Paris Saint-Germain. Buat masa ini, Ramos dijangka akan kekal di Paris pada Januari kerana dia pemain yang sangat penting untuk Luis Enrique. Namun untuk musim panas nanti, peluang masih lagi terbuka dan Atletico memang meminati Ramos. Jadi kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku tentang cerita tersebut. Akhir sekali saya nak sentuh tentang pengurus, iaitu mengenai Jurgen Klopp sendiri telah menafikan kabar angin yang mengaitkan beliau dengan Real Madrid, spekulasi dengan Real Madrid, dan menurut Klopp semuanya hanyalah mainan media masa. Tiada panggilan, tiada rundingan dan juga tiada sebarang tawaran daripada Real Madrid setakat ini. Yes, memang betul, ada perhargaan, ada minat dalaman terhadap Klopp, tetapi buat masa ini tiada apa-apa yang sedang berlaku. Jika Klopp memilih untuk kembali melatih pada masa hadapan, barulah situasi ini mungkin akan berubah, bergantung juga kepada perancangan Real Madrid untuk jangka masa panjang.
Jadi guys, itu saja kemas ini yang saya boleh kongsikan untuk hampa. Untuk kali ini, beritahu saya pendapat hampa semua. Cerita yang mana paling menarik, Mak Gue ke City, situasi N'Golo Kante, Ter Stegen ke Girona, Coutinho ke Marseille ataupun masa depan Gonçalo Ramos. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga aktifkan loceng notifikasi supaya hampa semua tak akan lepas update sekiranya mengenai dunia perpindahan bola sepak. Jumpa lagi di channel Hisham Football Talks. Hisham di sini. Assalamualaikum. Bye.